Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada petang ni selepas daripada program iftar bersama dengan mereka 3 Ramadan, ini masuk 4 Ramadan, kita memberi sumbangan sebanyak kepada 150 keluarga pelayaran Gaza yang berada di sekitar Cairo ni, dengan sumbangan daripada rakyat Malaysia setiap keluarga 100 USD. Terima kasih. Sekurang-kurangnya sumbangan 100 USD ini merupakan satu sumbangan yang besar kepada mereka untuk membantu mereka untuk mereka menjalani kehidupan harian, menampung kehidupan harian mereka sepanjang bulan Ramadan. Terima kasih kepada para penyumbang di Malaysia yang berkongsi rezeki, berkongsi manfaat, dan kami di sini berkongsi pahala kerana kita menyerahkan sumbangan rakyat Malaysia. Terima kasih kepada rakyat Malaysia. Terus bersama dengan Amal Malaysia dalam program Amal for Gaza.